Pernah tak tengok matahari terbit daripada puncak bukit di tengah-tengah hutan ni? So, berada dekat Senara Hill pagi-pagi lagi, pukul 6.45 pagi, kita dah berkumpul sebab nanti akan ada guide daripada Senara Hills yang akan bawa kita berjalan untuk melihat matahari naik. So, daripada suasana hutan ni, kita akan berjalan di kebun durian yang ada berdekatan dengan Senara Hills ni. Sebenarnya, bunyi hutan dekat sini memang lain daripada yang lain. Dan pengalaman dia daripada cuaca yang gelap macam ni, sampailah kita akan melihat sedikit demi sedikit suasana hutan yang mulai cerah macam ni. Yang ada anak kecil, bersabarlah ya. So, korang kena fit sikit. So, nampak tak? Kita akan ke Peak of Paradise. Perjalanan lebih kurang 15 minit naik bukit. Akhirnya kita dah sampai di puncak bukit ni. Masa ni kita memang duduk lepak layan view dekat atas ni. Kalau ada yang bawa air kopi ke, bolehlah lepak santai dekat sini. Cuba korang dengar bunyi hutan ni. Jadi ni antara salah satu aktiviti yang dijalankan oleh Senara Hills. Banyak lagi aktiviti yang aku akan share dengan korang. Nak tahu rate dia, korang kena pergi dekat dia punya laman sesawang tu. Korang search je, nanti korang jumpa. Dan dekat sini ada pelbagai aktiviti yang dia arrangekan. Nampak tak dari atas bukit ni kita nampak dekat bawah tu lah sebenarnya Senara Hills yang berada di tengah-tengah hutan yang sangat cantik ni. Menariknya anak-anak pun suka berjalan. Bolehlah kita berpeluh juga pagi-pagi ni. Cuma pagi ni tak ada rezeki kita orang sebab awan berkabus tebal macam ni. So tak nampaklah matahari. Turun je dekat bawah, breakfast kita pun dah ready. Menarik tak sambil buat kerja pagi?